Assalamualaikum dan hai. So bila kita nak buat sale, kita tekan mana-mana option. Satu serkup cotton hitam saya dah dapat untuk satu item, dan dia nak jubah ni dia ada variation lah. So dia nak ambil hitam L RM50, kita pun add to cart. Total saya ada RM60. So untuk tahu RM60 ni apa, kita tekan bahagian tiket. So RM60 yang kita beli adalah serkup RM10 dan juga jubah RM50. Okey, bila buat bayaran, tekan confirm item, pilih cara pembayaran. Untuk video ni dia pilih secara tunai. So kita tekan cash, amount yang dia bayar. Sekarang ni dia ada sekeping 50, sekeping 20. Jadi total adalah RM70. Dia dah tunjuk kat sini change RM10. So kita pun bagi tahu charge. So bila kita charge, dia akan keluar grand total 60. has been received and the balance is RM10.00. Okey, itu adalah soundbox lah, sebab kita dah aktifkan soundbox dekat setting. So dia akan keluar lah berapa amount dia dapat dan berapa baki yang dia kena bagi. So untuk print receipt, kita boleh tekan print. Tunjuklah receipt dulu kan. Ni receipt dia beli jubah dan juga serkup. So kita boleh print atau kita boleh send dekat email dia lah, ataupun juga kita boleh WhatsApp dia. Pastikan dalam device ada aplikasi WhatsApp ataupun WhatsApp Business. Selamat mencuba.